Assalamualaikum dan hai, saya Nur Faiz Abdul Hamid, wartawan TVPS Merbau. Hari ini berlangsungnya Kembara Sains Borneo yang julung kali ini diadakan di SMK Merbau. Pameran ini bertujuan untuk mempamerkan pameran-pameran sains ataupun kemahiran asas sains kepada para pelajar. Baiklah, mari kita saksikan paparan skrin yang menarik dan juga temu bual bersama para hadirin pada hari ini. Dan juga mari kita lihat pameran-pameran ditunjukkan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Pagi dan salam sejahtera, bersama saya sekarang Tuan Haris, penolong pengarah program Kembara Sains Borneo. Baiklah, hari ini saya nak tanya Tuan, apakah tujuan program ini dilangsungkan? Okey, baiklah. Tujuan utama untuk program ini diadakan adalah kita membawakan pendidikan STEM secara bukan formal kepada sekolah-sekolah yang mana kita bawakan pengisian berkonsepkan pendidikan di luar bilik darjah untuk kita meningkatkan minat pelajar-pelajar khususnya sekolah rendah menengah untuk minat ke arah bidang STEM. Sains dalam kehidupan harian kita bawakan dalam program Kembara Sains Borneo ini untuk menarik minat pelajar-pelajar ke arah bidang STEM. Okey, seterusnya tanyalah kan, apakah harapan penolong pengarah Tuan Haris ni untuk Kembara Sains Borneo ni untuk akan datang, untuk masa akan datang? Baiklah, terima kasih soalan yang sangat saya suka. Harapan saya adalah apa yang kami bawakan pada program Kembara Sains Borneo ni di sekolah ini, di SMK Merbau pada hari ini, bukan sahaja di Miri tapi di semua Sabah dan Sarawak, dan khusus dan secara general untuk ke semua program yang kita jalankan. Kami berharap Pusat Sains Negara dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi mesti berharap agar pelajar-pelajar dapat meningkatkan minat dan mengambil jurusan STEM, sebab apa yang usaha yang kami bawakan ini adalah untuk menjuruskan minat pelajar-pelajar ke arah bidang STEM untuk menaikkan peratus pelajar-pelajar untuk mengambil bidang STEM. Betul. Saya setuju dengan statement Tuan Haris. Terima kasih Tuan Haris kerana sudi ditemu bual oleh TVPS Merbau. Terima kasih. Sekarang penolong pegawai pendidikan Tuan Zul. Hari ini, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya beberapa soalan lah kepada Tuan hari ini. Apakah perasaan Tuan menghadiri Kembara Sains Borneo yang unik lah diadakan di sini, buat julung kalinya diadakan di SMK Merbau? Okey, terima kasih. Seperti yang kita sedia maklum lah, Kembara Sains Borneo ini adalah program julung kali yang diadakan di Borneo. Jadi saya sangat teruja lah dengan kehadiran pasukan dari Pusat Sains Negara untuk mengadakan kembara ini, terutamanya di SMK Merbau. Terus saya tanya lah kan, apakah perasaan Tuan untuk program Kembara Sains ni untuk masa akan datang? Sebab sebenarnya kan jarang kita adakan program macam ni kan? Okey, untuk pada masa hadapan kita berharaplah agar program ini masih lagi diteruskan dan pelbagai pengisian yang dapat mereka banyakkanlah untuk masa akan datang. Terima kasih Tuan Zul kerana sudi diluangkan masa dan ditemu bual oleh TVPS Merbau. Okey, terima kasih. Jessica, anak Jonathan, penyelaras program Kembara Sains Borneo. Saya nak tanya, apakah tujuan program ini dilangsungkan? Okey, baiklah, selamat datang semua, selamat pagi. Baiklah, program Kembara Borneo Sains ni adalah untuk memupuk minat pelajar terhadap sains. Okey, seterusnya sebagai seorang penyelaras dan juga seorang ketua bidang sains dan matematik SMK Merbau, apakah harapan cikgu kepada para pelajar ataupun kepada program sebegini pada masa akan datang? Okey, kalau cabaran sebagai ketua bidang, saya berharap agar pelajar di SMK Merbau ini sangat mengusui konsep sains dan sangat minat dengan konsep sains. Dengar tu guys, harapan Mami Jess. Terima kasih kerana sudi ditemu bual oleh TVPS Merbau. Okey, bye.